steering macam ni, kenapa bos boleh repair? Tengok dia kosong lah. Dia jadi kosong macam ni. Boleh repair ke bos? Boleh buat ke bos? Assalamualaikum. Hari ni aku terpaksa refresh satu video lagi sebab orang duk tanya aku benda yang sama yang aku dah up. Tapi tak apalah, aku belanja dia. Ni, dia tanya, "Bang, apa itu steering free bang Kenapa steering saya banyak kosong macam ni Korang tengok tayar tak gerak. Ni, steering dah gerak. Jadi apa akan jadi melilau lah. Tu yang korang masa memandu macam ni. Korang jalan straight tapi steering kau kena kawal macam ni. Okey, itu satu. Yang kedua je aku up satu lagi. Lagi korang tengok. Ni aku buka ni lagi teruk. Tengok. Steering banyak mana tapi tayar tak gerak. Steering banyak free. Okey, up. Jadi cara check dia macam ni Seorang pusing steering. Macam ni anak aku pusing steering. Aku duduk kat bawah. Kau tengok aku ajar sikit Jadi tak adalah nak bertanya lagi lepas ni. Okey, pusing. Sikit-sikit Mana yang bergerak kau nampak? Yang aku nampak ni bergerak. Aku nampak ni bergerak. Ini dia panggil bell crank tu ada pergerakan kat situ slow. Lepas tu kat mana lagi? Ni pun pecah. Ini pun dah goyang. Okey. Barang bawah dia yang ini center rod dia pakai memang cat ayam kalau bersambung macam ni. So nak lebih detail lagi apa yang perlu dibuat adalah aku akan keluarkan semua barang ni. Aku akan keluarkan semua barang bawah ni, kita cek di luar. Itu yang paling. Sebab kat sini aku nampak tak berapa nampak. Yang aku nampak hanya ni satu. Dengan yang ni lah. Ni pergerakannya. Okey, main. Nampak free Okey, sekarang aku akan turun semua barang ni. Okey, aku dah turun dah semua barang. Baru kita boleh check baru kita boleh check. Check satu-satu. Yang kita nampak sekarang koyak. Tapi tidak semestinya koyak tak boleh pakai. Okey. Jadi yang kat sini yang goyang sangat 1, 2, 3, 4. Lepas tu apa yang aku dapat tengok kat sini, steering box ni dah habis adjust Biasa kalau dah habis adjust macam ni, biasanya steering box ni dia dah makan. Ini pun boleh punca free play. Satu lagi ni, cuba korang tengok ni. Cuba korang tengok ni. Ni pun boleh jadi Tengok kat sini gerak tau. Nampak tak dia bergerak sekali. Cuba tengok rapat sikit. So, boost ni memang dah out Ni dia panggil apa boost. Pakai balik yang original ni, tukar boost saja. Banyak orang tukar ni seketul. Tukar yang cak ayamnya seketul. Jadi, bagi aku tak baik lah. Lebih baik ini original pakai balik. Boost tukar kita pump balik. Itu saja. Terima tu.